Projek ni kita harapkan memberi nafas barulah kepada semua peniaga. Sebelum ni terdapat banyak rungutan daripada peniaga atas isu-isu seperti masalah banjir, tak dapat berniaga disebabkan waktu hujan di kawasan ni yang agak becek, dataran yang tidak rata dan juga kurang tarikan daripada pengunjung lah disebabkan suasana di sini. Jadi dengan peruntukan ni yang kita dapat ni, kita dah usahakan supaya dapat menarik pengunjung lebih kepada sini dan dapat membantulah peniaga-peniaga kita di sini. Keadaan sekarang kalau hujan memang kita tak dapat berniaga lah. Dengan cuaca yang hujan macam ni, jalan lecah, kami susah nak buat kerja lah dengan elektrik tiada. Dengan drainage longkang belakang ni, kalau hujan sikit dah bertakung kan. Customer kadang main daripada belakang, so mereka tak boleh nak lalu. Dah sekian lama kami tunggu, akhirnya ada juga sinar-sinar harapan untuk kami yang tinggal sisa-sisa kat sini ni. Kami rasa gembira dan terima kasih kepada Datuk Bandar untuk upgrade tempat tapak sini. After upgrade tu, bisnes kita harap lagi bagus. Hari ini kita ada proses lawatan tapak di dataran kios Madani Stadium. Kita panggil semua kontraktor yang berdaftar untuk tujuan menaik taraf tapak yang kita ada sekarang ni, iaitu dataran kejat. Kita akan buat satu dataran di sini supaya dapat memudahkan pengunjung mai ke kawasan ni dan dapat menghidupkan suasana di sini. InsyaAllah kita telah pun terima peruntukan daripada Kementerian Pembangunan dan Kejabatan. Bagi pihak Majlis Bandaraya Besar, kami amat berterima kasih lah atas peruntukan yang telah diluluskan ini, yang mana pelaksanaan ini akan memberi manfaat kepada semua peniaga di sini dan juga pengunjung yang untuk hadir ke sini. Dan pelaksanaan kali ini telah diamanahkan oleh pihak kementerian melalui pihak ICU Negeri Kedah. Akan dilaksanakan oleh pihak ICU Negeri Kedah dan kita jangka insya-Allah kita boleh siapkan pada penghujung Oktober tahun ini juga insya-Allah. Okey, di sini dalam peruntukan kali ini apa yang kita akan buat, pertama sekali kita akan naik taraf sistem pembaritan yang ada di sinilah. Kalau tengok di kiri dengan kanan, waktu hujan memang akan penuh dengan air kawasan ni. Jadi kita akan naik taraf sistem pembaritan daripada parit tanah kepada parit konkrit. Dan kemudian yang paling utama adalah kita buat turapan kepada dataran ni dengan turapan premix. Jadi kita tak ada masalah lah, bila masa pun kita masih boleh guna tapak ni. Dan selain daripada itu adalah yang paling utama adalah kita melaksanakan pencahayaan lah. Kita masukkan bekalan elektrik di kawasan ini kepada setiap kios yang ada dan juga kita sediakan perlampuan supaya tarikan kepada pengunjung hadir ke kawasan ini demi memeriahkan pada suasana waktu malam nanti.